Okey, jumpa lagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Kita akan buat lagi kelas kemajuan perniagaan untuk entrepreneurs, multi-level marketing dan juga orang-orang yang berniaga di dalam online. Siapa saja boleh percaya dengan syarat consistent everyday. Hari-hari buat, walaupun sekejap, walaupun 1 minit, walaupun 1 saat, walaupun sekejap. Buat hari-hari. Bertubi-tubi pun boleh. And again. Kita akan fokus pada satu perniagaan dulu dan satu produk. And di samping tu boleh 2 atau 3 produk daripada syarikat kita atau syarikat orang lain atau produk-produk sampingan syarikat yang sama. Okey. Contohnya ialah saya menjadi produk daripada RFT World Cream Format Street dan saya fokus untuk menjualnya setiap hari RM130 sebuah, sebiji, sekotak. Maknanya sebiji itu RM130. Jadi ada orang beli, tak ada orang beli, consistent everyday, setiap jam, fokus. Even satu video sehari, even 24 jam tu ada 24 video, even 8 jam 8 video, even live streams, even you lepak-lepak saja, tapi you fokus menulis tentang perniagaan you, membaca tentang perniagaan you, dan fokus. Dan you kena bayangkan the success day, hari-hari kejayaan tu, iaitu hari ini adalah hari kejayaan. Dengan mendapat sedikit kejayaan pun dah sedikit kejayaan, seperti memaparkan video-video anda sedang berniaga ataupun sedang mempromotkan produk. Contohnya saya Format Street Cream dan RFT World Company. And then anda boleh lihat di laman sosial saya yang lain. Saya berada di mana-mana laman sosial yang saya masuki, anda boleh tengok. And then saya akan gunakan nama yang sama atau nama yang mempunyai trademark saya. Okey, anda boleh tengok macam The World Emperor, that's my name in social media. Anda boleh rekilan, tengok dulu, tengok semua video saya. Kadang-kadang ada untuk menarik customer, kita akan buat selain daripada video yang ada gambar produk. Maksudnya tak boleh fokus pada gambar produk saja atau gambar company punya lambang. Kita akan menarik audience dengan perkara-perkara lain, aktiviti lain, seperti minat kita menari ke, nyanyi ke, atau kita main game ke. Tetapi pada fokusnya, kita fokus pada penjualan satu produk tersebut, iaitu Format Street Cream daripada RFT World. Sendirian Berhad. Sekian.